Orang-orang Ipoh mesti ada lagi yang tak tahu pasal pot dessert viral yang sedap dan murah ni. Yang sedap semua ada dekat sini. Ni dia HH Cake dan Coffee dekat Cawangan Botan ni. Memang betul-betul sugar dessert weh. Datang sini confirm rambang mata. Menu yang ada dekat atas meja ni sikit je, tak banyak pun. Firstly, kita nak try dia punya Cronies Sweet Chocolate Callebaut Sauce. Ni adalah combination croissant dan brownies. Exterior dia rangup dan chewy. Jangan risau, kat sini bukan yang manis-manis je, ada juga yang savory. Dia croffle creamy tuna. Ni sesuai untuk korang yang tak nak makan manis-manis tau. Ni memang sedap. Keju cup berry bout, bunga fresh strawberry dan cream cheese. Yang suka cheese ni, ini untuk convert. Krusty waffle mix, rasa crunchy dan kunafa dekat tengah-tengah dia menjadikan ianya lebih rangup. Yang ni pula mix and match, harga RM20 je. Macam-macam dessert ada dekat sini. Comel-comel je kan. Pavlova, strudel dan macam-macam lagi lah. Chicken pie and salted egg. Ni memang antara favourite dekat sini. Nak rasa something different, try lah menu ni. Yulitin Dream Cake. Ini new lunch menu yang diorang nak bagi. Kek dia rasa moist dan cream cake dia sangat rich dengan rasa coklat. Dah cuba makanan, kita try lah dia punya air. Hot caramel macchiato, gabungan kopi dan caramel. Yang ini betul-betul love. Chocolate frip, air coklat dia memang rasa padu. Rasa dia memang pekat dan premium. Air refreshing pula, kita ada grapefruit fizz. Rasa dia punya kesegaran buah grape dan air soda. Buttercream latte, yang ni best juga. Air buttercream rasa lemak-lemak manis dan light coffee. By the way, HH Cake dan Coffee ni ada 4 cawangan tau sekarang ni. 1 dekat Botani, 2 dekat Pit Stop Meru, 3 kat Asana Park dan 1 lagi cawangan dekat kamera. Datang korang pilih je tempat yang terdekat dengan korang. Make sure save video ni and share dekat kawan-kawan.